Gaza ceasefire update. Sehingga 23 November, 342 Palestinian telah dibunuh dan juga 875 yang lain tercedera. Semalam sahaja 22 ke 24 Palestinian telah dibunuh oleh Israel. Israel strike Gaza City, Nusairat Refugee Camp dan juga Dar el-Bala. Diorang kata Hamas punya troops attack askar Israel behind the yellow lines. Hamas condemn the strike dan katakan ia merupakan satu systematic violation of ceasefire plan dan mengatakan bahawa tentera Israel dah move westward daripada agreed boundary of the yellow lines. Hamas urge all the mediators untuk mengambil perhatian dan pressure Israel untuk stop atrocities yang diorang lakukan, dan diorang juga menggesa US untuk menggunakan force dan take accountability di atas perkara yang sedang berlaku. Mengikut Gaza Media Office, 497 ceasefire violations telah dilakukan oleh Israel semenjak daripada 10 November 2025.